Apa khabar semua? Dalam video ni anda akan tengok tentang satu istilah yang dinamakan sebagai agent AI. Jadi anda akan tengok apa dia agent AI ni, macam mana dia berbeza dengan AI yang biasa, macam mana agent AI ni boleh memudahkan kerja anda, ataupun agentic AI ni satu term yang di-overhypekan oleh orang ramai padahal tak ada apa sangat pun. Okey, jom kita tengok. Jadi secara ringkasnya, sistem agentic AI ataupun agent AI ni adalah sistem AI yang mana kita tak perlu nak bagi arahan sangat pun, dan dia boleh buat banyak kerja untuk kita dan dia boleh selesaikan kerja-kerja kita. Jom kita tengok macam mana dia boleh buat benda ni. Jadi kalaulah kata anda ni seorang social media manager, and then anda cakap lah dekat AI ni, uruskan media sosial saya selama seminggu. Anda cakap itu saja, tak ada cakap benda lain pun, dan AI ni boleh uruskan dan post benda-benda dekat social media anda selama seminggu. Jadi satu AI saja tak boleh nak buat benda ni. Kita kena buat automation. Jadi inilah yang dipanggil AI agent. Mungkin AI agent yang pertama tu akan buat research untuk anda. Dia akan tengok internet, apa topik-topik yang hot sekarang ni yang nak dipost di social media. AI yang kedua ni pula, kita train dia untuk menulis. Jadi dia ambil artikel-artikel yang dibuat oleh AI yang pertama tadi, dia pun tulislah posting yang cantik-cantik. Kemudian mungkin ada AI agent yang ketiga pula, tugas dia adalah untuk post. Jadi dia tahu masa yang sesuai bila untuk post dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter, dekat YouTube dan sebagainya. Kemudian mungkin ada pula AI agent yang keempat. AI agent yang keempat ni tugas dia adalah untuk membaca komen dan respons-respons orang yang interact dengan posting anda tu. Jadi bila dia dah tahu siapa yang komen, apa yang diorang komen, jadi dia boleh provide analytics untuk anda, sama ada orang suka atau tidak posting anda tu, apa yang boleh di-improve dan sebagainya. Kemudian ada pula agent yang kelima ni, tugas dia adalah untuk improve lagi posting tu untuk next posting. Jadi AI 1 sampai AI 5 ni dia bekerjasama untuk menyiapkan tugasan yang anda suruh awal-awal tadi, iaitu untuk post dan manage social media anda selama seminggu. Jadi basically inilah definisi agent AI. Itu untuk uruskan social media. Jadi korang fikirkanlah application-application lain yang mana agent AI ni boleh digunakan dalam bidang pekerjaan masing-masing. Jadi sebenarnya konsep AI agent ataupun agentic AI ni bukanlah suatu benda yang baru. Benda ni datang daripada sistem robotics dan multi-agent system daripada tahun 90-an lagi. Tapi sistem yang macam ni sebelum ni dia sangat kompleks dan tak dapat diakses oleh individual biasa. Mungkin dalam ketenteraan bolehlah sebab diorang ada teknologi yang canggih macam ni. Kemudian, bila adanya ChatGPT, maka implementation sistem AI agent ni menjadi lebih mudah. Sebenarnya, ChatGPT tu pun sekarang ni dah bukan setakat AI biasa, tapi dia boleh juga dikatakan mini AI agent. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita boleh bagi set of instructions kepada ChatGPT tu, dia boleh pergi browse pula dekat internet. Itu dah satu agent. Kemudian ada pula agent lain yang boleh tolong klik-klikkan benda dekat internet tu untuk kita beli barang. Dia boleh buat sendiri benda dan selesaikan tugasan untuk kita tanpa kita perlu bagi arahan yang banyak. Ini kan definisi AI agent pada permulaan video ni, betul tak? Jadi sebenarnya mungkin anda secara tak sengaja dah guna pun agent AI ni melalui ChatGPT. Jadi apa perbezaan utama agent AI dengan AI yang biasa? Kalau anda biasa guna ChatGPT kan, kadang-kadang dia punya memori ni lemah sikit. Kita dah penat bersembang-sembang dengan dia, bila sampai hujung dia dah lupa dah apa yang kita cakap first tadi. Jadi ini adalah ciri AI biasa. Tapi sistem AI agent ni dia ada memori dia. Maka dia boleh follow on conversation tu sampai bila-bila pun boleh. Jadi segala apa suggestion yang dia bagi dekat kita adalah based on history yang dia ingat, apa yang kita dah bagi tahu dia. Jadi itu perbezaan pertama. Perbezaan kedua secara fundamentalnya adalah AI biasa ni dia tak akan ambil insentif atau buat sesuatu yang kita tak suruh. Itu AI biasa. Kalau AI agent ni pula, dia akan cuba buat sesuatu berdasarkan objektif yang kita bagi dekat dia. Kalau objektif kita untuk post 7 video dekat social media,
maka dia akan buat benda even yang kita tak suruh pun. Kita tak suruh pun dia buat skrip, kita tak suruh pun dia bercakap depan kamera, tapi dia buat juga semata-mata untuk mencapai objektif yang diberikan kepada dia. Jadi itu lagi satu perbezaan ketara antara AI biasa dengan AI agent. AI biasa ni kita kena suruh dia buat satu persatu, dan AI agent ni adalah kita bagi objektif saja. Dia yang figure out nak buat apa untuk selesaikan objektif tersebut. Jadi kalau anda lah, boleh tak sekarang ni nak bezakan AI biasa dengan AI agent? Bagi saya ada beberapa ciri yang mana bila anda tengok ciri-ciri ni ada pada sistem tu, maka ia adalah sebuah AI agent. Contohnya, AI agent ni dia boleh merancang dan menguruskan tugasan. Contohnya lah, anda nak pergi bercuti di Langkawi dengan bajet RM500. Maka anda pun tanyalah dekat AI tu. And then AI tu pun berdasarkan bajet anda, dia pun cari tempat, tahu dah bilangan keluarga anda berapa orang, dah tahu dah bajet anda, kemudian dia tahu preference anda, suka dekat tepi pantai ke, suka dekat bandar ke. Maka ini adalah satu bentuk AI agent sebab dia ada memori tadi. Kemudian sekarang ni ada pula AI contohnya yang digunakan dalam research. Bila anda gunakan tool ni, anda masukkan je prompt. Bila anda masuk je prompt dekat situ, carikan topik tentang ekonomi Malaysia pada tahun 2025. Jadi kita bagi prompt yang simple macam tu saja, tiba-tiba AI tu buat sendiri. Dia cari historical background ekonomi Malaysia contohnya, kemudian dia summarizekan, dia cari author dia letak citation, kemudian dia bagi rumusan untuk kita baca. Jadi ini seolah-olah macam ada banyak AI yang bekerjasama untuk bagi jawapan kepada prompt yang kita beri tu. Jadi kalau anda tengok ciri-ciri macam ni, maka AI itu adalah AI agent. Kemudian cara yang anda boleh tahu benda tu AI agent ataupun tidak adalah dia boleh menggunakan tool-tool yang ada di sekeliling dia untuk menyelesaikan objektif tersebut. Contohnya, ada AI ni kita bagi je arahan, dia boleh klik button sana, klik button sini, dia boleh buka Google Sheet, dia boleh tambahkan item dalam Google Sheet tu, dia boleh delete row, dia boleh delete column. Jadi AI yang mana dia boleh bertindak sendiri tanpa kita suruh dia, maka sistem itu adalah sistem AI agent. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, lebih banyak dan teknikal pasal AI agent ni, saya dah jemput seorang tenaga pengajar expert AI di Malaysia ni. Memang master dia dalam bidang AI, PhD pun dalam bidang AI. Jadi memang dia sangat layak untuk bercakap pasal AI agent ni kepada anda. Jadi kami rekod kursus sama-sama. Kursus tu dinamakan kursus Agent AI. Kursus ni masih sedang direkod. Jadi, siapa pembeli awal, saya akan bagi 80% diskaun kepada anda. Memang diskaun mega macam ni, dan tak ada lagi lah diskaun macam ni bila kursus ni dah tamat direkod. Jadi, ni seolah-olah appreciation kami kepada anda yang sanggup beli awal dan tunggu sehingga semua video di-upload di kursus ini. Dengan itu, anda akan dapat 80% diskaun. Dalam kursus ni juga ada 2 projek yang mana anda akan bina sendiri AI agent anda untuk menyelesaikan projek-projek ni. Jadi kita akan cover macam mana nak guna tools-tools dalam AI agent, macam mana nak guna API, apa itu AI agent, background dia, apakah limitation dia, untuk apa dia boleh digunakan. Jadi lepas anda buat projek ni, memang anda akan terror pasal AI agent dan anda boleh start bina AI agent anda sendiri untuk kegunaan pekerjaan anda. Link untuk join kursus ni saya letak dekat bawah. Saya nasihatkan anda join secepat mungkin, sementara diskaun 80% ni masih ada. Baik, cara keempat macam mana anda boleh tahu sistem tu sistem agent AI ataupun setakat AI biasa adalah sistem tu dia boleh beroperasi secara bersendirian untuk jangka masa yang panjang, tanpa anda perlu bagi input lagi kepada dia. Jadi tanpa ada arahan baru pun dia boleh bertindak sendiri asalkan objektif asal dia tercapai. Memang ngeri fikirkan macam Skynet, cerita Terminator tu kan. Tapi itu adalah petanda yang bahawa sistem tu adalah sistem AI agent. Satu lagi ciri AI agent yang saya nak anda tahu supaya anda boleh determine benda ni agent ataupun tidak
adalah dia boleh bekerjasama dengan AI yang lain. Jadi kalau nak buat research paper tu, seorang pergi buat research, seorang jadi penulis, seorang recheck balik paper tu, seorang pergi publish. Jadi itu adalah sistem AI agent. Jadi tak dapat dinafikan, ramai yang bertanya kepada saya, perlukah kita takut dengan kebangkitan AI? Sekarang ni dah ada AI agent yang boleh mengambil alih tugas manusia dan sebagainya. Bagi saya, kita sebagai manusia ni ada kelebihan yang lebih besar, iaitu kita ada emosi, kita ada rohani. Jadi benda ni susah AI nak replicate. Kerja-kerja yang berulang, kerja-kerja yang memeningkan kepala kita, kita unload je kepada AI. Jadi soalnya sekarang, bukanlah kita takut nak guna AI, takut dia menguasai kita dan sebagainya. Tapi soalnya sekarang, kita patut takut kalau kita tak ada ilmu pasal AI ni. Sebab nanti kita takut tak pasal-pasal. Kita tak tahu apa limitation AI kalau kita tak ada ilmu pasal dia. Kita tak nak belajar, lepas tu kita takut pula pasal dia. Jadi benda ni tak logik lah. Macam dulu kan, pada tahun 2000 macam tu, zaman pendigitalan sistem-sistem pejabat di Malaysia. Jadi semua orang kena pergi training macam mana nak guna komputer. Ada yang bising masa tu, memang takut nanti fail hilang macam mana dan sebagainya. Macam-macam ketakutan yang ada. Samalah juga sekarang bila AI ni dah muncul, ramai orang takut dan ramai orang tak nak belajar pun. Jadi jangan buat mistake macam tu. Bayangkan kalau dulu kita tak buat pendigitalan ni. Sampai sekarang ofis-ofis kerajaan tak nak pakai komputer. Apa jadi sekarang ni kan? Jadi pentingnya kita menambahkan ilmu AI. Of course, kalau anda nak join kursus AI agent yang saya dan Dr. Uswah sedang bangunkan, ini memang pakar AI terkemuka di Malaysia. Ramai orang mengaku pakar tapi dia tak belajar pun pasal AI. Setakat guna ChatGPT tu belum pakar lagi. Itu user saja. Tapi Dr. Uswah ni dia tahu inside and out of AI tu sendiri. Jadi sebab itulah saya jemput dia untuk jadi speaker kepada anda dalam kursus ni. Link untuk join saya letakkan di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.